Assalamualaikum, hello. Ini aku kembali dengan satu video pasal basikal lagi, as usual. Apa aku nak cover ini pasal gravel bike sebenarnya. Satu topik yang aku macam interested. Satu soalan yang aku ada yang aku nak try jawab. Gravel bike. Dekat gravel bike ni boleh daki bukit yang curam sebaik road bike. So apa aku nak buat lepas ni? Aku akan cuba Hai Ivan, kayu gravel bike ni dekat local climb aku, short climb je, just untuk tengok apa perbezaan dia dengan road bike. Climbing dah banyak kali aku trial, aku dah try banyak kali. Dia pendek je, about 400 meter, 400 meters, and then the elevation, the gradient is about 6%. So dia short and sharp. Aku kategorikan dia macam short and sharp. So dia lebih kurang dalam 1 minit, between 1 minit punya climb. Jadi aku memang interested nak tahu berapa slow this gravel bike compared to aku punya road bike. We'll find out later. Aku akan try ambil video tu, tengok untuk tunjuk route yang aku kayu sekejap lagi. Setup aku gravel bike ni, aku rasa it's good for climbing. Tayar dia just 32mm. Gear ratio dia 1:1 sebab depan ada chain ring depan 32, belakang cassette cock dia 32, so 1:1. So aku rasa untuk walaupun gradient tu 5%, 5 to 6%, tak ada masalah untuk panjat tu. Cuma aku nak tengok berapa slow, berapa perlahan basikal ni compared to road bike aku yang lain-lain. Segmen climbing tu quite popular juga. Aku tengok semalam dalam 3,500 orang lebih kurang dah rekod dekat Strava segmen tu. Quite kompetitif. Aku sekarang dalam top 100, so aku nak try cuba. Anak aku tertendang lah. What is so funny, fun. So yeah, aku memang curious. Aku akan cuba the first trial ni. Aku nak cuba guna wheel set ni dulu. In future mungkin aku akan try dengan wheel set yang tayar lagi tebal, 38mm. Aku ada tayar 38mm yang aku baru beli ni, baru sampai ni. Dan aku akan cuba tengok berapa perlahan lagi. Aku expect memang lagi perlahan daripada tayar 32mm ni. And then just to throw it in future aku akan try cuba swap the wheel set yang road bike nya, tayar 25mm, masuk dekat basikal ni. And then aku nak try tengok berapa improvement, apa perbezaan dia orang, perbezaan speed basikal tu. Itu untuk short climb tu, short and sharp climb. Kalau ada sambutan, tak ada sambutan pun aku mungkin buat untuk aku punya personal interest. Aku nak try mungkin dekat rolling punya segment, rolling punya route, slightly longer, just to tengok rolling punya route yang tak dependent dekat weight sangat. Tengok apa perbezaan dia, apa perbezaan basikal. So aku baru je dapat gravel bike ni, just less than a month actually. So far aku memang quite enjoy it. Aku rasa it could be the one bike for all. Aku memang minat basikal, banyak basikal. Tapi aku rasa aku memang nak encourage banyak orang cycle. Aku rasa cycle is for all, bukan untuk setengah golongan saja. Jadi gravel bike is probably one of the best balance, the road bike dengan mountain bike. So that's it for now. I'll be back soon. Aku akan cuba daki that short segment, lepas aku hantar in between anak aku pergi tuition. Jadi in between tu aku akan just quickly cycle, just very short route dalam 20 minit. And then like I said, that segment is only 1 minute. Okay? Assalamualaikum, bye.